So sekarang ni kita nak pergi letak bag dulu. So kita dah sampai dekat kawasan Myeongdong ni. So kita punya guest house ni actually naik ke atas sana lah. Actually dia ke atas sana melalui this road. Okay. So actually dia ada hotel lain. This is a Pacific Hotel lah. Ni ada Hotel Myeongdong. Tapi kitanya kat belah atas sana guys. Inilah guest house kita. Space guest house. Dekat area Myeongdong ni. Dekat area Myeongdong. Tapi dia banyak lagi guest house lain. Okay guys, so sekarang ni kita dah dekat guest house. So kita just tinggal bag je dulu. Kita nak pergi jalan-jalan dulu. Okay, so nanti baru kita akan check in pada pukul 3. So ni dekat guest house. So dia ada washing machine lah. So available daripada pukul 8 sehingga pukul 10. So ni contact number dia lah, owner. Okay, so check in pukul 3, check out pukul 11. Okay, jom. Let's go. So dia dekat ke atas. Okay, kat sini juga dia ada water heater. Hot water macam kuku. Okay guys, so sekarang ni kita nak room tour. Kita punya bilik dekat Space Guest House. Okay, so kita dapat katil 2 tingkat. Okay, dan juga okay, kita ada katil queen. Dapat juga TV. Okay, and dia punya space ni okay lah, not bad lah. Space dia not bad. And then let's go for the toilet. Okay lah. Okay, untuk kita dapat 1,300 untuk 5 malam. 1,300 untuk 5 malam. Okay, so ni kena low down lagi kot. Kan dia dekat situ dah 27 je. Dekat sini juga dia ada guest house yang lain lah, ni cave. Ni ada red guest house. So now kita nak jalan dulu dekat bawah. Kita pergi 7-Eleven dulu ke, cari something apa-apa. 7E, kata balik ya. Ni ada red guest house. Ni ada 1, 2, 3 hostel. Wuri Bank. So actually kalau korang nak cari apa-apa, kita banyak berjalan je kot hari ni. So sekarang kita dah sampai ke Myeongdong. Ni, kat situ pun ada store. Ni, GS25. Ke nak pergi 7E? 1, 2, 3 hostel. Hi guys, so pagi ni plan kita nak ke Gyeongbokgung Palace daripada kita punya homestay ni, guest house ni dekat kawasan Myeongdong. So pagi ni cuaca dia baru lepas hujan, dia mendung-mendung, dia sejuk-sejuk je. So now kita akan naik train daripada Myeongdong Station ke Chongmoro, line 4, and then daripada Chongmoro tu kita akan ambil line 3 untuk ke Gyeongbokgung Station. So let's go guys. So kita jalan dulu. Kita nak ke Myeongdong Station.